Bila langit terbuka, matahari tak bagi peluang. Panas dia bukan biasa-biasa. Dalam cuaca macam ni, kipas bukan hiasan. Ia keperluan bila panas menyelubungi bumi. Alam pun cari angin untuk terus bertahan. Manusia pun sama. Tanpa angin, semuanya jadi tak selesa. Bila kipas rosak, jangan terus buang. Ada yang dah puluhan tahun hidup dengan satu kepakaran. Bukan tukar baru, tapi baiki sampai betul. Kipas hidup semula, angin rasa lain. Inilah Pak Tamtek, Permatang Langsat. Otak kampung, servis penuh amanah. Di sinilah semuanya bermula. Everybody knows me for the energy. I'm out stylish. Sebuah kedai kecil penuh sejarah dan pengalaman. Bukan mewah, tapi cukup dengan ilmu dan amanah. Pak Tamtek, nama yang orang kampung dah percaya bertahun-tahun. Bila panas datang, tempat inilah orang mencari angin. Baiki perlahan, buat sampai jadi. Kerja tangan orang lama, hasilnya lain macam. Bukan satu, bukan dua. Puluhan kipas menunggu giliran. Dari kipas duduk sampai kipas berdiri, setiap satu ada tuannya. Dibaiki satu persatu, bukan asal siap. Sebab amanah lebih mahal dari untung. Di sebalik sebuah kedai kampung, tersimpan ratusan alat ganti. Setiap satu ada fungsi. Bukan tunggu order dari jauh. Sebab pengalaman ajar, kerja kena siap hari yang sama. Inilah kelebihan kedai yang lama bertahan. Pak Tamtek, baiki kipas ikut cara orang lama. Kerja tangan, bukan main agak. Setiap kipas diperiksa ikut cara yang betul. Harga pun ikut kemampuan orang kampung. Hubungi nombor yang tertera. Pak Tamtek, baiki betul, harga berpatutan. Hubungi nombor di skrin sekarang. Tanah kering bebatuan.